Tenang. Semua orang nak rasa tenang. Tapi bila kita sebut tenang itu mahal, apa sebenarnya yang kita maksudkan? Mahal sebab susah nak dicapai, atau mahal sebab kita kena berkorban untuk nak dapatkan? Dalam hidup hari ini, dengan tekanan ekonomi, media sosial yang tak pernah tidur, dan realiti hidup yang makin mencabar, tenang bukan lagi sekadar emosi, tapi satu bentuk perjuangan. Kita sembang dalam PM Tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sama-sama kita dalam sesi podcast. Dah lama tak muncul ni. Jadi kita topik tajuk hari ni, tenang tak datang percuma. Tapi sebelum tu, saya nak perkenalkan lah ni, yang sebelah kanan kita ni tak asing lagi dalam TV, macam-macam rancangan lah, podcast ke apa-apa. Sebelah kanan saya adalah Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian. Cepat. Beliau merupakan ahli jawatankuasa syariah Lembaga Zakat Selangor. Okay, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelah kiri saya ni, cantik awak ya. Okay, senyum-senyum juga, Puan Nurul Ani Amira binti Razali. Betul. Okay, beliau mengatakan eksekutif dakwah syariah di Lembaga Zakat Selangor. Okay, baik. Hari ni bila kata topik ni topik tenang, jadi kalau nak berbicara ni, dia tenang sangat pun tak boleh juga, nanti tak jadi berbicara. Jadi saya nak mulakanlah dengan Prof dulu kan. Bila kata tenang tu, orang cakap tenang ni memang mahal lah. Tapi sebelum tu lagi, Prof boleh tak perkenalkan diri Prof dengan latar belakang Prof? Terima kasih. Kita panggil Ustaz lah kan? Okay. Macam mana? Bolehlah Prof, bolehlah. Jadi terima kasih Ustazah. Jadi saya, Alhamdulillah, saya merupakan anak Selangor. Dari kampung Sejangkang, Kuala Langat, Selangor. Saya sekarang berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia sebagai pensyarah. Sudah masuk 24 tahun atau 24 tahun depan. Dan adik-beradik saya 6 orang. 6 orang Profesor, suami suami juga merupakan profesor. Dia memang passion dia. Kalau tak juga. isteri profesor, dia mesti suami profesor. Tak juga. Oh ya ke? Memang kebetulan. Okey, kebetulan. Okey, terima kasih Prof. Ustazah Amira pula mungkin boleh latar belakang kan, sebelum ni belajar kat mana, dah berapa tahun. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Prof dan Cik Hassan, terima kasih. Saya merupakan penerima dari mahasiswa Lembaga Zakat Selangor. Sama kita. Sama kita. Ya Allah, bagusnya. Penerima zakat semua ni. Ya ke? Okey. Alumni. Saya alumni yang diterima masuk ke AZS. Dia bukan semua alumni dapat berkhidmat balik kan. So masa tu zakat taja saya ke Yarmouk Jordan lah untuk degree usul fiqh. Selama 4 tahun, 2010 sampai 2014. Dan saya balik tu dalam fasa susah nak dapat kerja. Masa tu macam kerja kafar kan. So saya decide, saya sambung belajar. Pula saya tak ambil bidang fiqh, saya ambil psikologi dakwah. So after grad, then baru saya masuk Lembaga Zakat Selangor. Kalau nak ikutkan pengalaman Prof dengan Cik Hassan, of course saya yang paling junior lah. Saya baru 8 tahun dan banyak lagi pengalaman saya kena timbul. 8 tu lama dah. Kalau kat SAS ni baru lagi. Jordan, Mesir. Alamak, yang tengah ni macam tak di level je. Okey. Kita start je, Prof. Kalau tersasul Prof ke Ustazah ke, janganlah marah Prof. Tak ada, tak ada masalah. Risau pula bila kata kan dalam topik-topik tenang ni, tenang tu sangat mahal.
boleh tak Prof bagi sedikit pencerahan lah, macam mana yang nak dikatakan tenang tu mahal. Mungkin kita rasa macam mahal ni biasanya kau kena ada duit banyak kan. Kau macam mana kau nak dapatkan yang tenang tu, maksud Prof? Jadi bila kita kata mahal, saya rasalah kita kata mahal ada atas beberapa definisi. Pertama, mahal orang nilai dengan duit. Okey. Kedua, orang nilai mahal tu sebab dia rare. Susah nak dapat dia ni. Katalah seorang perempuan tu, dia ni mahal. Jual mahal, maksudnya apa? Dia tak mudah melayan, ataupun kita tak senang nak dapat dia. Pertama, sama ada mahal tu kita nilai dengan duit. Itu orang sukalah show off, whatever they have, whatever they buy, whatever they luxury item they have. Ataupun mahal tu sebab dia susah nak dapat, dia rare. Atau mahal tu sebab kita sangat menghargai dia. So kita, kalau Ustazah Amira lah, Ustazah define yang mana? Dari sudut harga, susah nak dapat, ataupun sebab kita menghargai dia. Jadi benda tu atas kita. Tapi bagi saya, tenang ni sebenarnya dia adalah satu anugerah Allah SWT yang datang pada manusia, yang mana Allah sebut ala bizikrillah tatmainnal qulub. Jadi bagi orang Islam, kunci untuk tenang tu mahalnya adalah pada zikir. Kita ni zikir dengan Allah tu, kadang-kadang kita sebut Allah dengan bunga, sama je. Kita tak rasa apa-apa. Allah, bunga, kerusi. Rasa macam nama yang kita rasa dia nama Tuhan, tapi kita sebut tu kita tak rasa apa-apa. Jadi bila berzikir tu untuk mendapatkan ketenangan, kita kena dengan hati, kita duduk diam, kita bertafakur agama lain dengan cara mereka, kita dengan zikir. Berapa banyak kita baca selawat hari ni, berapa banyak kita sebutkan yang bahawa kita mencintai Allah, mengagumi Allah. Jadi tenang tu dia mahal sebab kita kena usaha. Orang yang tenang tanpa usaha ialah orang yang mati. Kita nampak dia tenang sebab dia dah tak bergerak. Tapi sebenarnya mati seseorang itu, sama ada dia mati dalam keadaan diseksa, sama ada dalam kubur ataupun setelah mati, ataupun dia tenang setelah mendapat apa yang dia amalkan. Tenang tu dia rare. Lain macam. Kita nak hargai ataupun benda tu mahal. Ataupun jarang berlaku. Kalau Ustazah pula, kalau macam tenang biasa, Prof kan macam Ustazah kata, kalau segi kita ni Islam, tenang, kau tenang ni mesti kerana Allah, janganlah kau kerana sesiapa. Kalau kita ni macam Prof pun tak cakap tadi pasal zikir lah, apalah. Kalau macam sekadar kenal Allah je boleh tak? Maknanya kalau macam tenang kerana Allah tu macam mana Ustazah? Pada saya, tenang tu je satu proses tau. Dia bukannya hari ni kita dapat ujian, esok confirm kita tenang. Tak. Dia sama je macam main badminton. Cik Azhan main badminton kan? Sebelum Cik Azhan nak jadi power tu, Cik Azhan pukul dinding dulu. Kalau Cik Azhan masuk court tak power, orang palau je. Palau. Orang buat tak tahu. Orang buat tak tahu je. Sakit tak benda tu? Saya pernah rasa. Kita main dinding. Kita datang court bukannya nak main dengan orang, kita main dengan dinding. Kita tengok orang berlawan dah. Itu sakit. Jadi dengan sakit yang sebanyak-banyak sakit itulah, tenang tu je akan datang lepas kita dah melalui ujian yang pelbagai. Kan? Kita ada rasa gelisah. Rasa gelisah ni salah ke apa? Sebab ada dalam surah Al-Ma'arij pun dah dikata innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia ni diciptakan dengan rasa keluh kesah. Tapi nak mengeluh tu pilihan kita juga. Bila ada ujian, kita nak mengeluh ke, kita nak tenang, kita jalani dengan tenang ke, kita nak jalani dengan rasa yang gelisah sangat kan. So tenang is proses. Nak dapat tenang tu bukannya dengan proses yang mudah kan, dengan zikirnya, dengan macam mana kita dekatkan diri kepada Allahnya. Macam badminton tadi lah, orang palau kita sakit juga, betul tak? Saya rasa saya tak pandai Prof main badminton, tapi saya ni suka sukan. Saya macam saya main sekali macam kena bergerak maksudnya. Saya tak boleh duduk pegun. Saya main sekali. So lepas sakit tu, lepas dah main dinding semua tu, baru kita jadi hebat. Itulah tenang tu, baru kita dapat tenang. Saya memang pukul dinding Prof. Apa yang dicakap tu terjadi dekat saya. Saya pukul dinding. Saya masuk court sekali macam saya nak masuk court pun tak nak main. Sekali ada satu brother ni cakap, Dan cuba kau belajar pukul dinding. Macam mana? Kita tak tahu.
Saya sukan teras saya suka main sepak takraw dan bola sepak. Jadi dia kata, kau pukul ini. Laju mana bola tu sampai ke engkau, itulah macam mana kau lawan nanti. Saya pun main. Lepas tu bila dah mahir, betul lah saya masuk court. Bijak lah. Baru kita rasa kita dah ready. Kita boleh lalui ujian-ujian tu. Maknanya kita ni rasa macam tak tahulah nak berkecil hati ke, nak rasa marah ke, kan? Bila time orang cakap nak jadi tenang tu, kan? Dalam kalau macam kami pula, orang bayar zakat, kan, biasa kita pun jumpa orang kata saya tenang lepas saya bayar zakat. Kita ni macam tenang, macam mana dia ni rasa tenang lah. Kalau macam Prof sendiri ada tak kod ada pengalaman ke, kan, orang jumpa Prof, saya tenang lah Prof, lepas jumpa Prof tengok muka Prof ni baby face je. Kalau kata macam konteks orang bayar zakat sekarang ni, dia kena lepaskan sesuatu, kan? Kalau pandangan Prof ada tak daripada segi macam tu? Jadi bila kita bayar zakat, dia sebenarnya konsep melepaskan sesuatu ni, zakat tu kita nampak dari sudut material. Betul. Jadi kenapa kita tenang bila kita melepaskan sesuatu? Dia sama juga, saya minta maaf waliyazubillah, kalau berlakunya perceraian. Perceraian ataupun berlakunya putus tunang. Ya. Ataupun seorang ibu yang kehilangan anak. Seorang anak yang kehilangan ibu. Ataupun kawan yang terlalu baik dengan kita meninggal dan sebagainya, kita akan melalui merasa bagaimana kita nak berhadapan dengan benda tu, iaitu kita melepaskan sesuatu. Jadi biasanya orang akan ada perasaan trauma, kalau kena, contohnya dia kena abuse dengan orang yang paling dia sayang, abuse dengan family, abuse dengan ibu ayah. Jadi satu proses, kalau macam dia suami isteri, dia nak melepaskan tu. Sama juga dengan duit. Jadi sebenarnya manusia ni, kalau kita belajar sekarang ni, budak-budak di UPKK, di Selangor kita di PSRA, bab akidah, hari ni start UPKK. Dia ada satu falsafah bahawa kita kena faham qada tu ada dua, qada mubrab dengan qada muallaq. Jadi bagaimana kita melepaskan itu sebenarnya adalah satu falsafah bahawa kita ni fana. Fana, kita berlawan dengan Allah SWT yang bila fana, maksudnya kita tak kekal. Jadi semua tu adalah milik Allah SWT. Jadi orang yang melepaskan, sama ada hartanya ataupun orang yang paling dia sayang, dia sebenarnya dia melepaskan bahawa dia tidak bergantung dengan manusia. Faham? Kalau kita tak lepaskan, contohnya duit, handset lah macam tu, kita tertinggal handset, perasaan kita macam mana? Pusat. Sekarang bayar pun guna handset, kan? Betul. Kita tak kisah tak bawa dompet. Tapi sedangkan kita doa masa sembahyang, kita doa apa dia? Wala tukallif wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan kita bergantung walaupun setitik mata. Jadi bila kita bayar zakat, kita sedekah sama ada wajibah ataupun nafilah, ataupun kita belajar melepaskan orang yang kita sayang, sebenarnya kita adalah melepaskan kita ni bergantung pada barang dan bergantung pada manusia. Masa tu kita tenang sebab kita berharap hanya pada Allah. Tak apalah duit aku tak ada, tapi aku sedekah sebab aku tahu itulah investment yang terbaik. Kalau kita investment, kadang-kadang kita tunggulah ASB berapa tahun ni, tabung haji berapa tahun ni. Tapi Prof kadang tak nampak, Prof. Sebab itu tenang itu mahal. Tenang itu rare. Sebab ketika invest pada benda kita tak nampak. Tapi nak melepaskan tu sebab kita kena belajar semua yang kita ada ni bukan milik kita. Tapi cumanya tadi kita sebut tentang tenang, kita sebut zikir tu adalah tenang. Cumanya pesanan untuk orang dan juga saya sendiri tu utamanya, jangan kita menilai orang dengan falsafah tersebut. Contohnya bila orang tu diuji, kita jangan kata kau ni mesti sebab kau tak banyak zikir, kau ni banyak gelabah mesti sebab kau tak banyak zikir. Jangan kita nilai orang, jangan kita judge orang. Tapi benda tu adalah tazkirah untuk kita. Aku ni tak tenang mesti sebab aku tak zikir. Tu untuk kita tak apa. Muhasabah lah untuk diri kita, muhasrawak lah untuk diri kita, tapi never ever muhasabah untuk orang lain.
dia tak tenang ke, dia zikir ke tak, dia tak zikir, itu hal dia. Tapi boleh ke kalau kita nak cakap dekat dia kan, kau ni tak tenang? Tak boleh. Saya personally saya kata tak boleh. Sebab kita dah menilai dia. How do you know? Kita tahu ke dia bangun malam? Kita tahu ke amal ibadat dia yang dibuat di balik belakang pintu? Kita suka menilai orang, kau ni selalu accident duit, kau tak berkat, kau tahu ke? Tapi Prof, okey, macam saya lah kan. Saya duduk kita bagi talk pasal zakat kan. Saya terpaksa sampelkan dia benda boleh yang macam tu. Dia boleh, tapi kadang-kadang menyebabkan kita akan menilai orang lain. Sebab tu kita kena cakap, kita nilai untuk diri kita tak apa. Contohnya zakat memberikan barakah. Barakah untuk diri kita tak apa. Tapi jangan kita cakap pada orang, contohnya bisnes dia tadi rugi 300,000 sebab tak bayar zakat. Jangan macam tu. Kita tak tahu, we never know. So maksudnya benda tu dari segi keberkatan itu ialah rahsia Allah. Sir minal asrar daripada Allah SWT. Jadi kalau kita muhasabah, aku ni asyik rugi, ataupun aku ni tahun ni tak dapat bonus, tahun ni tak naik gaji, mungkin sebab aku ni selalu tuang. Okey. Aku ni ada conflict of interest. Aku ni bla 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 bla. Kita nilai diri kita tak apa. Tapi kalau kita tengok orang, walaupun markah dia tinggi tapi tak dapat bonus, kita nak kata kau ni mesti tak berkat. Tak boleh. Okey, jadi tazkirah itu untuk kita. Kalau maknanya macam kita tengok dia ni teruk ni, tapi kita bercakap, kita tak sampaikan pun, kita cakap dalam hati tak apa. Itu suuzon. Dia suuzon tu tidak dikira berdosa selama mana kita tak cakap pada dia. Ya. Tapi biasa benda-benda kena istighfar lah. Oh ya ke? Dia istighfar lah. Okey. Menarik Ustazah. Kalau kata bila dia nak kekalkan dia punya tenang ni, tapi dalam life semua ada masalah kan, dalam dia punya hidup lah. Tapi cara kaedah macam mana nak kasih dia kekal maintain tu, Ustazah? Boleh tak? Sekarang dalam era hidup zaman kini kan, dengan ekonominya, no matter what, kita ibu pun kita bekerja penat kan. Jadi ibu yang bekerja ni balik nak urus anak, tapi suri rumah pun penat juga dengan rutin yang sama, betul tak? Jadi macam mana Islam ajar untuk kita berdepan dengan realiti, bukannya dengan cara kita lari, tapi macam mana cara mindset kita berdepan dengan realiti, dengan ujian kehidupan tu. Kalau kita pandang ujian tu dalam sudut yang positiflah dia. Kalau kita pandang ujian tu dengan kita nak selesaikan dengan cara yang serabutlah kita. Jadi saya suka cakap lah, kalau kita hadapi ujian, kita tengok amalan kita pula macam mana. Kita lazimi maksurat ke tak? Maksurat tu sekarang orang bekerja biasanya gelap gerak, balik gelap juga. Ada ke masa nak baca Quran? Saya tanya Cik Azhan. Susah kan? Susah kita nak melazimi baca Al-Quran, even sepage pun macam kita kena curi masa. So lazimi maksurat. Maksurat sughra, maksurat yang setakat 5 minit dah boleh settle. Dalam kereta ada Android player. Kereta tu kereta kita mencari rezeki, pasang maksurat. Moga-moga kita ke office tu dalam keadaan yang berkat, dan ujian yang Allah bagi tu dimudahkan. Apa je doa yang tak ada dalam maksurat tu, Cik Azhan? Kalau malas sangat nak baca doa, baca maksurat je lah. Tapi yelah, ada setengah orang macam kata itu maksurat aku ngaji pun tak gerti. Itu yang jadi masalah. Mungkin kalau macam tu tak apa, dengar. Lama-lama kita sendiri akan terhafal. Dalam maksurat tu ada je, mesti ada surah yang kita hafal lah, tak payah tipu lah. Setakat qul huwallahu ahad. Itulah kadang-kadang perangai orang ni kan, bila kadang macam saya mengaji pun tak tahu. Lepas tu kau nak suruh macam mana aku nak apa ni tenang. Jadi dalam situasi macam ni, macam kami dekat lembaga zakat, Prof, kami relatekan zakat dengan tenang. Tapi itulah, bila kata tenang ni macam itulah, engkau je tahu kan. Bila tengok kita cerita dekat orang, kadang-kadang tayar bocor lah, hidup kau tak berkat lah, ujung tu macam mana nak bagi dia ni tenang ni. Sebab tu yang bila Prof kata tenang tu agak rare. Jadi bila kami, kadang-kadang kami pun tersepit dalam situasi tersebut. Mungkin saya nak tanya Prof lah, Prof ada ke pengalaman yang boleh jadikan Prof tenang setelah sesuatu kejadian tu berlaku, kan ada, Prof?
Saya pengalaman ataupun saya juga suka tengok kisah lah Sulaiman Ar-Rajhi. Dia merupakan pengasas Ar-Rajhi yang banyak menyumbang. Ar-Rajhi apa? Bank? Ar-Rajhi Bank. Yang dia ada masjid dia dekat di Mekah, masjid dia besar. Dia asalnya cerita ni banyak diriwayatkan. Ada seorang guru dia masa susah pernah memberikan dia 1 rial. 1 rial ni kecil. 1 rial dan lama. Lepas tu 1 rial tu, dengan 1 rial tu dia berusaha, okey, dan dia alhamdulillah sampai menjadi kaya raya. Dan satu hari bertemu semula dengan dia punya guru. Guru ni dikatakan daripada Palestin. Guru tu terkejut, ni rumah siapa besar macam ni. Lepas tu dia pun cerita, tuan guru ingat tak, dulu masa saya kecil tuan guru pernah memberi sedekah pada saya sebanyak 1 rial, dan inilah hasil dia. Dan dia sangat berterima kasih kepada tuan guru dia, dan dia dikatakan seorang yang sangat bersederhana. Dan saya pun baru baca, saya ada beberapa orang kaya di Malaysia, mereka sangat sederhana. Kita nak makan mahal-mahal pun katalah kita bayar 200-300 kan 1 mil. Lepas tu lepas 4 jam lapar lagi. Betul tak? Betul. Kalau kita nak banyak rumah pun, kita tidur satu katil juga. Tak boleh satu malam tu banyak-banyak katil. Walaupun banyak isteri tu tak satu malam seorang je. Kan? Kalau kita banyak kereta, satu masa kita pakai satu je. Jadi apa benda yang kita ada atas dunia ni, pada satu masa kita hanya boleh enjoy sekali saja. Jadi bila kita nak kata pengalaman tu, saya pernah lah. Tapi pengalaman ni betul. Setiap kali ada masalah, infak. Tapi saya tak suka cerita benda ni sebab benda-benda yang berkaitan berkat, benda-benda yang berkaitan dengan tenang, benda ni rahsia Allah. Saya takut orang salah cerita. Dia sebab dia banyak sedekah, dia suka sedekah duha, dia suka sedekah subuh, maka rezeki dia banyak. Saya tak suka buat cerita macam tu. Boleh tak kalau kita tak tahu, Prof, kalau nak cerita juga tak boleh. Kalau nak Okay. cerita macam kita tak tahu. Saya tak suka kalau cerita saya sebab setiap malam mak kita bangun pagi sembahyang tahajud dan dia akan sedekah, dan sebab tu mak tak pernah sakit. Kita tak tahu. Adakah amalan mana? Kita tak tahu amalan mana. Dan adakah kita nak kata orang yang diuji Allah SWT dia tak kurang amal, sedangkan Nabi ialah orang yang paling banyak diuji, sedangkan baginda adalah paling banyak amalan. Sebab tu saya suka cerita macam tu, tapi jangan jadikan budaya lah. Sebab nanti kan orang akan jadi macam, contoh kalau macam haji kan, nampak Kaabah je, kalau sesat je ni mesti tadi tawafnya tak sah. Kita mana tahu? Kita tahu tak tahu. Dia tak ada indikator. Tapi benda tu kita boleh cerita hanya untuk pengalaman diri kita atau muhasabah diri kita. Jadi contoh kan macam kita sedekah. Tapi satu tips lah, cuma jangan nakalkan cerita ni. Cuma okay. Bila kita ada masalah, sedekah. Bila sedekah ni kadang-kadang macam saya kata tadi, kita melepaskan benda yang paling kita sayang. Sedekah, sedih sedekah, serabut sedekah. Dia sebenarnya bukan sedekah aja, buat ibadah pun juga. Serabut, solat, ambil wuduk, solat. Tapi orang kita bila ada masalah mengadu kat Facebook, mengutuk, memaki. Jadi kita tak settle dengan benda yang baik. Jadi kita ada masalah, kita tambah dengan mafsadah. Jadi benda masalah kita kena basuh dia dengan hasanat. Okay. Prof, tanya sikit-sikit lain. Katalah kalau macam kita dah tahu kan sedekah ni bagi murah rezeki lah semualah. Itu normal, common orang tu. Jadi aku niat aku nak sedekah RM1 ni supaya nanti rezeki aku bertambah. Boleh tak macam tu, Prof? Kita bukan niat lah, kita berharap tu boleh. Berharap, tapi jangan niat macam tu, dah tak betul tu. Okey. Sebab kita kena, kan tadi saya sebut supaya saya PKK, PSRA. Kita belajar bahawa Allah itu berkehendak. Bila Allah itu berkehendak, Allah memberi sesuatu nikmat atau menarik balik satu nikmat tanpa sebab. Jadi bila kita kata aku sedekah ni supaya, maksudnya kita dah mewajibkan seolah-olah macam kita suruh Allah bayar balik pada kita. Tak betul tu. Betul? Sebab saya bila ditanya soalan tu saya macam alamak, jangan niat macam tu. Maknanya saya jangan niat. Kalau niat terlintas tak apa, tapi jangan niat. Bila kita niat, nanti orang akan aku solat banyak-banyak pun tak dapat apa. Orang selalu kata semayang duha supaya murah rezeki. Jangan. Itu namanya fadail. Fadail tu Allah nak bagi, itu atas Allah. Allah Maha berkehendak. Tapi aku buat, tak kisah aku kaya ke aku miskin, aku tetap solat. Lihat Nabi SAW.
dengan ujiannya banyak, dengan wafatnya Khadijah pada ketika Rasulullah sangat memerlukan dia. Tapi Rasulullah tak pernah putus. Ketika baginda dah sampai Madinah, Islam berada di kemuncak, baginda menambahkan lagi amalan. Kita sebab tu nak kata, nak capai tenang tu dia mesti dengan ikhlas. Jadi ikhlas tu dia penama dengan ilmu. Jadi jangan niat kita nak dapat. Betul lah, siapa kita manusia, of course, tapi kita serah pada Allah. Allah nak bagi kita sebab kita buat, sebab kita itu Allah suruh. Allah kata maksudnya bersedekahlah, maksudnya selawat, kita solat, kita sedekah, itu benda yang wajib ada. Bukan sebab kita nak imbalan. Kalau tak nanti kita menunggu-nunggu kapan ya mau dapat. Dia bukan tahu Prof, kadang-kadang bila kita tengok dekat IG, kata macam kita pergi training yang bisnes-bisnes yang besar-besar ni kan, dia kata kau mesti memberi. Kalau kau tak memberi, sebab saya pernah masuk training tu. Saya pernah dengar juga. Kata macam mana nak bagi, saya macam alamak, macam mana ni saya pun jadi, kita pun jadi jam. Yelah, kita ni manusia Prof kan. Lepas tu adakah betul dengan selalu kita infak tu boleh ubatkan penyakit? Allah Ta'ala alam, tak tahu. Tapi Ustaz hafaz Quran kan, ayat apa yang Allah kata kalau kita ada masalah, Allah suruh kita buat apa? Sabar dan solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah tak kata wasta'inu biz zakah ataupun dengan sedekah, tak. Allah kata bila kau nak ada masalah, bila kau tak tenang, Allah suruh bersabar dan solat, sebab minta dengan Allah. Tapi manusia ni biasalah, dia suka bagi rasuah sikit. Hatta dengan Allah boleh nak bagi rasuah. Faham? Jadi macam kalau kita, kadang-kadang saya kan nak minta kerja pun nak bagi rasuah, cari orang kita, dia suka istilah dia guna kabel. Don't use that term. Jangan membudayakan bahawa ada kabel. Kalau ada orang pakai, itu nanti ada. Jadi kita bila kita nak sesuatu pada Allah, Allah suruh sabar, solat. Sedekah tu sebab Allah suruh, tapi bukan sebab kita nak something. Kali bila tak dapat, itu yang orang kata aku sembahyang tunggang-tunggi, dengan solat rawatib, dengan solat duha, Allah bagi aku tak deserve semua ni. Tak boleh. Bila kita ada ilmu fasa tak redha tu, kita boleh pandu macam mana sebenarnya untuk kalau redha. Dia ada orang yang tak redha dengan sesuatu ujian tu, dia terus hilang iman dia. Dia buat benda bukan-bukan. Dia buka tudung sebab dia rasa inilah diri aku. Dia pergi ke konsert sebab dia rasa inilah dunia aku sebenarnya. Tapi masa tu bila saya rasa saya dah tak boleh cari solusi dah, saya cuma cakap sejak keredoan saya, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, kau ambillah masalah ni, aku bagi dekat kau, dan kau beri jalan keluar dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Sebab saya tak tahu solusi macam mana. Ya Allah bagi jalan keluar masa tu, dan memang Allah bagi jalan keluar dia memang saya tak sangka. Dan selepas tu Cik Azhar, bila kita tak redha, dan bila kita dah redha, hati kita lapang sangat, dan Allah memang bagi hikmah-hikmah yang sangat best. Ya ke? Sangat luar biasa. Allah bagi ganjaran yang sangat luar biasa. Percayalah, bila Allah cakap dalam ayat 1000 dina wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bila kau bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Cukup ayat tu pegang, redha, kau redha lah, dan Allah akan bagi solusi. Masa Ustazah masalah tu, Ustazah dah berumah tangga? Sudah. Sudah. So, tapi alhamdulillah okey dah. Everything fine. Cuma dalam fasa tu lah saya ingat lah, bila nak cakap tak redha tu, bila orang tak redha tu, jangan ingat dia tak ada iman lah, apalah kan. Dia ada iman, cuma fasa dia pun tak nak duduk dalam gloomy macam tu, tak bercampur orang. Dia pun tak nak. Tapi fasa tu akan berlalu bila kita memang rasa dah lah, Allah lah selesaikan, ambillah masalah ni kan. Kita percaya tentang tu, pergantungan kita kepada Allah lah. Saya rasa fasa tu sangat penting. Ada orang dia dah macam Prof cakap tadi kan, dia bersedekah, dia solat malam, Allah tak selesaikan pun masalah dia ni. Bila it's okay, buat je lagi. Allah tolong. Kalau janji Allah kita tak percaya, Cik Azhar cakap kat saya, nak percaya janji siapa kan? Yang penting bukan janji politik. Itu letak lah kan. Allah dah kata bila kita bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Macam sekarang ni, trend sekarang ni healing.
self healing lah, apa self love lah. Saya pun istilah orang muda, kita dah tua. Saya first time dengar kan, masa tu saya ada kerja, pergi dekat pulau healing. Apa benda healing? Oh, rupanya term orang muda. So I'm not that young lah. Ya, betul lah. Sebab saya pun tak faham. Saya macam healing. Dia pun ada lah cakap, staff pun ada cakap, apa benda healing. Tak faham. Tu yang saya nak tujukan dekat dia ni. Dia ni je yang rasanya tahu. Macam budak-budak sikit lah. Susah. Mungkin boleh bagi ini sikit dah. Terangkanlah sikit macam mana. Self-healing tu. Self-healing. Saya kalau nak healing, makan je Azan. Kita makan dessert, kita healing. Tapi kita risau dengan trend zaman sekarang yang ada je banyak program healing katanya kan. Yang tak syar'i. Anjurkan program healing. Kalau kita tu tengok baru-baru je tu. Yang baru-baru ni isu JAKIM dengan siasat program tu, dia ikut cara kepercayaan Hindu lah apalah. Tapi Prof bahagian kekeluargaan kan, orang-orang yang ada masalah dengan suami, masalah rumah tangga ni, lagi-lagi perempuan kan, dia tend to pergi program-program yang macam tu pada yang dia. Yang merapu pada dia. Kalau aku pergi program ni, aku dengar nasihat-nasihat ni, hilang ni rasa sedih aku. Perempuan kalau tak disibukkan dengan ilmu, tak disibukkan dengan majlis-majlis ilmiah, dia akan tenggelam dengan emosi dia sendiri. Emosi sedih dia lah, apalah. Itulah kalau macam sedih, sibukkan diri, hilanglah benda tu. Tapi yalah, sebab dia nak bercerita dengan husband dia pun lebih kurang juga husband dia yang buat. Itu yang jadi. Bukanlah sebab dua ni dah wanita, jadi bukanlah kata nak mempertahankan si lelaki seorang ni. Tapi bila Ustazah Prof cakap tu, macam dia nak healing. Kenapa? Sebab dia cakap dengan lelaki dia pun, aku cakap dengan lelaki aku, sebab aku cakap dengan tunggul. Tu yang kalau kata macam healing tak salah. Healing tak salah, tapi cari healing yang masih patuh syariah. Makan healing. Makan gemuk Ustaz. Salah gemuk asalkan masalah dia selesai sekejap. Dia ada makan yang tak gemuk, makan angin. Makan angin healing. Patuh syariah. Lagi patuh syariah kan. Janganlah healing pergi konsert. Konsert intim masih patut syariah lah kalau ni kan. Tapi pergi program-program yang merapu, nak pergi program tak apa, pergi kuliah masjid ke, kan sekarang kat masjid banyak je. Kalau yang apa istilah apa, self love, sayang diri sendiri. Lantak lah orang lain. tu Prof ada dia kadang-kadang kena ada sikap macam tu. Dia macam ni. Prof. Saya istilah ni kadang-kadang kita terlampau overuse. Dan sometimes dia self love, jangan sampai kita jadi selfish. So kita kena balance tau. Kadang-kadang orang selalu kata jadi mak ni kita selalu berkorban, jadi memanglah mak ni dia akan apa-apa untuk anak dia. Tapi sampai satu masa bila suami tak nak dengar, anak pun mak tak sedar, tak nak makan. Bapak dia pun tak dah, dia ada makan dekat tempat kerja, ada dinner, so dia masak-masak ni dia penat. So mak ni dia kadang-kadang pasal orang selalu kata, alang kau anak ramai pun, kau lama-lama nanti dia kahwin, dia tinggal kau. Suami kau buat macam mana pun dia akan tinggal kau. Jadi lama-lama benda tu dia akan build dia punya selfish tau. Betul. Pasal orang pun guna perkataan me time, orang guna perkataan jadi me time, self love ni lama-lama kalau kita tak control, tak kawal, dia akan jadi selfish. Dia akan ada mak yang ada makanan ni untuk dia disimpan. Dia anak dia ni kan, dia tak kisah sangat. Yang penting dia masak sikit-sikit, suami pun dia layan sikit-sikit, lepas tu dia keluar, dia outing. Sebab dia nak, bagi dia konon-konon dia nak self love, dia nak me time. Dia gunakan alasan tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang istilah tu disalah guna. Dia sebenarnya orang nak promote berwi time. Jadi benda tu dia ada bisnes juga, dia ada benda-benda macam tu lah. Tapi sebenarnya kita tak salah. Dah hantar anak pergi sekolah, kita minum sendiri. Jadi kita nak me time tak ada masalah. Tapi jangan kita kena balance. Jangan sampai hilang tanggungjawab seorang ibu. Tanggungjawab. Sebenarnya trending tu makin banyak. Mak ada seorang ni dia suka Sabtu pun dia hantar anak kat nursery sebab dia nak shopping, dia nak buat kerja dia, sebab bagi dia anak tu mengganggu. So antara self love
Dengan selfish ni kita kena balance kan. Kena selfish ada. Betul. Kena ada masa janganlah masak anak kita habiskan, kita pun biarlah. Lepas tu kita merajuk, semua tak sayang mak. Semua tak sayang dia. Padahal dan kau tak simpan. Tahu budak kan. Jadi kita kena bijak lah. Kalau dalam daripada segi kerja, kena selfish lah. Kerja sebenarnya 99 orang selfish. Adakah orang tak selfish masa kerja? Adakah orang kerja tak ada gaji? Ada. Kita kena kerja ni lillahi ta'ala. Tapi kalau tak dapat gaji, ada tak? Ada. Kebanyakan orang bekerja selfish. Jadi bagi saya, kerja ni kita kena objektif. Kita dapat gaji tapi kita buat baik tu itqan kerana Allah. Maksudnya, tapi dalam masa yang sama, saya suka Mak Saleh tau. Mak Saleh kerja dia 9 sampai 5 je. Dia tak ada WhatsApp group. Dia tak ada diorang tak ada WhatsApp group. Diorang kerja guna email. So WhatsApp ni is very personal. Dia guna Teams. Dia very personal. So lepas pukul 5 dia tak akan jawab mesej ke apa, kalau email ke apa. Tapi besok the first thing dia akan balas kita punya email, 10 minit siap. Kita ni dengan WhatsAppnya, dengan OT sampai pukul 10. Lepas tu kerja settle 2 bulan juga. Jadi kita ni banyak SOP bro. Lepas tu sibuk lah nak team building lah. Kerja tak siap ke? Jadi kita ni terlebih mencintai kerja. Jadi kerja tak siap ke? Lepas tu tak suka, kita nak tak cukup kerja, kita nak staff tambahan. Padahal dengan WhatsApp group sampai penuh WhatsApp, semua department ada group. Kan? Jadi macam tu lah. Itu yang jadi macam jadi kita boleh ni lah, berpanda-panda lah. Sekadarnya lah. Kan kod tak boleh ke? Boleh. Kod apa ke? Of kan? course. Janganlah sampai tiap malam lepas balik kerja petang je badminton, lepas balik kerja je golf. Aduh. Habis tu anak kat rumah. Tak ada anak, tak ada masalah. Anak tu benda pertama, dia tak suka kalau kita ambil lambat. Lepas tu benda pertama dia kena ada makanan. Dah habis makan, besok makan apa? Itu je kerja dia. Anak dia macam burung. Yang kita pula sibuk nak me time. Kadang kita fikir tenang anak tu, kita fikir tak, kita ni sedang membangunkan satu generasi baru tau, dengan ibu yang busy. Lepas tu lepas kerja pula kau pergi me time tanpa fikir anak yang dekat pengasuh. Siapa yang asuh budak tu? Pengasuh ke ibu? Kadang bukan lelaki je, perempuan pun sekarang sama. Sekarang itu yang saya dah macam risau dah. Mak ni tak macam zaman dulu. Sebab tenang dia di office. Itu yang tadi kan. Dia balik je dia serabut. Sebab bagi dia, sebab apa dia serabut di rumah? Sebab kat rumah dia tak boleh cantik. Dia tak boleh make up. Husband dia cantik ke dia tak, husband dia tak puji, anak lagi dia tak kisah. Anak penting makanan. Jadi kat tempat kerja dia boleh pakai high heel, lelaki boleh pakai smart baju ni. Kat rumah pakai kain plekat, baju tak pakai. Jadi dia tak rasa dihargai di rumah. Anak bergaduh, anak sikit. Jadi dia tak tenang. Jadi dia tenang, dia ada orang sengaja overtime sebab dia nak duduk office, tak nak jaga anak ramai. So rumah tangga bukan syurga. Sebab apa? Tak tenang. Habis office adalah syurga. Sebab office dia hias cantik-cantik. Rumah lah kita kemas pun nanti bersepah juga. Itu yang kita risau. Bila kita jumpa tenang di office, kita tak jumpa tenang di rumah. Itu jadi benda lain nanti. Jadi benda lain. Alright. Sebab tu saya suka Mak Saleh tau. Mak Saleh kerja dia, Mak Saleh dia ilmu baru ni. Mak Saleh kan kerja dia tak ada event. Dia tak ada makan-makan. Even kalau Christmas pun mana ada kita kan sambutan raya, jabatan ni, jabatan tu, lembaga zakat buat, lepas Prof budaya, Prof culture. Itu maksudnya sebulan tu. Jadi setiap unit buat. Mak Saleh dia Christmas dia okeylah, mungkinlah ada dia tak ada sambut-sambut sangat. Sebab dia kerja adalah kerja. So kalau dia nak party ke, itu adalah dia punya personal life. Nobody care. Okay. So maksudnya, so dia hidup, dia balance. Dia pukul 5 dia akan balik, malam duduk rumah dengan family. So dia tenang macam tu. Dia bagus juga orang ni. Okay. Jadi kalau macam kata kita nak dia tak ada istilah, saya tak pernah jumpa lah diorang ada gathering ataupun team building. Tak ada. Kita ni sibuk dengan team building. Nanti kan tak ngam buat teamwork apa semua. Tak ada, dia mungkin kerja on time je settle. Kita dia macam-macam team building. Tak tahu habiskan duit buat team building, tapi macam tu kat gaduh juga. Kita banyak sangat paper bro. Tu. Sikit-sikit bengkel. Macam tu kak. Tak habis kat kerja. Siapa tahu. Ini luahan hati seorang Profesor Madya. Saya tengok cara kerja lah. Okay. Compare lah dengan mana yang baik kita ambil lah. Tapi tak boleh lah kerja, maksudnya tak ada straight je kan. Tapi Mak Saleh dia kerja is kerja. Balik dah
Dan dia tak ada WhatsApp ni very personal. Very personal. Dia tak ada WhatsApp. Okey. Ustazah, kalau katalah kita nak bina tenang, redha ni, kalau dekat rumah macam mana, dekat office macam mana, ada ke tips-tips yang boleh ni ke? Kalau kita baru kahwin, selalu orang wish semoga perkahwinan ni dipenuhi dengan sakinah, mawaddah warahmah kan. Dia akan 3 je, takkan tinggal sakinah mawaddah je akan 3. Sebab apa? Sakinah tu adalah tenang, rasa tenang. Mawaddah tu adalah rasa kasih sayang, dan rahmah tu adalah rasa belas kasihan. Dalam rumah tangga perlu ada 3 ni. Dia tak boleh tinggal salah satu. Sebab awal-awal kahwin, of course lah ada tenang, ada kasih sayang. Dah hujung-hujung yang kita lebih perlu adalah rahmah. Betul Prof? Kalau saya salah betul kan? Rahmah, rasa belas kasihan tu perlu melebihi daripada yang awal tadi. Jadi saya tak pasti betul ke tak hadis ni. Kalau salah minta Prof betulkanlah. Saya ada baca satu hadis ni, dia kata sekiranya banyaknya berlaku pertengkaran dan suara tinggi di dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah tu. Betul ke Prof? Saya tak pasti. Tapi yang pastinya ada hadis rumah yang tidak dibacakan Al-Quran umpama kubur yang sempit kan, kubur yang sempit. Jadi kita nak bina tenang dalam rumah tangga ni, kita dulu yang kena tenang dulu. Macam mana kita tak tenang, kita nak make sure orang dalam rumah tenang kan. So lazimi Quran dalam rumah, lazimi taklim ke, ataupun kalau tak nak taklim pun ajak anak mengenali Tuhan. Itu pun boleh suasana tenang dalam rumah. Sambil masak, contohlah kita sekarang busy, pagi-pagi dah pergi kerja, balik pun anak dah penat, kejap lagi 2 jam anak dah tidur. Kita tak sempat nak bonding tu. Tapi kita boleh bonding dengan masakan kita zikir, kita minta supaya dilembutkan hati, supaya anak tak banyak kerena. Dari makanan tu lah, tu ailio zikir yang masuk dalam makanan kita, masak nasi tu, zikir-zikir tu lah yang membuatkan suasana pun boleh tenang juga dalam rumah. Dekat tempat kerja, kita sapa, senyum, jangan muka ketat je. Biasakan diri untuk kerja. Dah masalah kerja, tapi jangan sentiasa ketat. Of course kita sapa, senyum, tanya okey ke hari ni, apa khabar kan. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang pergi office tu sebenarnya dia tengah bawa beban masalah yang banyak kan. Tapi dengan satu soalan, okey ke hari ni, dia rasa macam jadi care, jadi ambil tahu. Kalau masyarakat pula ada hadis yang mengatakan tidak sempurna iman kalau kita tidur dalam kekenyangan, tapi jiran kita kelaparan. Kan. So kita masuk ke masyarakat, kita ambil tahu keadaan jiran kita. Dari situ kita boleh tenang, dan jika kita juga mampu untuk tenangkan orang lain juga. Tenang ni dia bukannya tunggu sampai keadaan tu sempurna, tak. Tapi kita create suasana tenang tu. Alright. Mungkin saya rasa ni mungkin dah plot yang terakhir. Mungkin daripada Prof lah, nak Prof mungkin ada pesanan ke atau nasihat ke, especially lah sebab bila tenang ni, golongan yang sekarang ni ramai yang seng-seng umur kita ni Prof, dia orang cakap dah tenang lebih tu sebab dah ada capai apa yang dia nak. Betul lah. Jadi mungkin ada pesanan lah Prof kepada sana, pada pembayar zakat. Kadang ni ramai yang tengok channel ni Prof. Jadi mungkin sedikit nasihat untuk sesi yang terakhir ni Prof. Dia sebenarnya nasihat untuk saya lah terutamanya. Dia kadang-kadang kita rasa orang bila sampai tahap matang umur 40-50 ni, dia tenang, tak payah fikir apa-apa. Tapi sebenarnya kita lebih risau sebab kita dah sampai usia kita tak tahu bila Allah nak tarik. Tapi sebenarnya untuk mendapat tenang ialah jihad sepanjang masa. Jangan kita rasa bongkak dengan kita aku selalu masak ni, jadi anak aku akan tenang. Tapi bila kata kita, aku dah masak, aku dah gosok baju dia, macam-macam aku buat, tapi kenapa juga dia masih tak suka. Dan bila kita, kadang-kadang kita perempuan, kita suka tu release. Pertama kita buat macam ni, kena buat bento, suami kena gini. Jadi bila kita tak capai semua list tu, kita jadi gabra. Jadi sebenarnya jangan terlampau expect benda yang kita tak mampu buat. Tak mampu masak, beli. Tak apalah, air tangan mamak ke, air tangan apa ke, yang penting bismillah, halal. Kita jangan expect kita ni nak buat semua. Tak mampu nak gosok baju, cari baju tak payah gosok. Kenapa susah jadi? Jadi banyak benda yang memudahkan. Yang penting niat kita adalah kita jangan buang masa, kerana masa kita banyak perlu untuk beribadah.
Tapi kalau memanglah kadang hati kita ni nak buat roti uli tepung kisar tepung sendiri, betul. Tapi anak-anak makan macam tu juga. Jadi kadang-kadang kita kena tahu masa kita sangat pendek, dan jangan kita terlalu emphasize untuk menjadi sempurna. Tak ada orang sempurna. Tapi bila kita buat seronoknya. Kita hargai dah diri kita. Kita puas dengan membayar zakat. Baru tenang. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Ustazah Amira pula untuk inilah yang terakhir. Saya mau tu nasihat pada orang muda lah, saya rasakan, sebab saya orang muda. Ya betul. Jangan mencari tenang di tempat yang bising. Tempat yang bising ni maksud saya apa? Tempat media sosial kan. Sekarang ni orang tend to melepaskan masalah tu dekat media sosial. Kita tulis, kita harapkan orang bagi nasihat, orang sokong kita tenang. Tapi sebenarnya kita menambah masalah lah, menambah mafsadah. Tenang ke kita? Orang tahu satu dunia, tahu masalah kita tenang ke tak kan? Jangan mencari tenang di tempat yang bising, tapi cari tenang dengan mencari Allah lah. Of course lah. Tinggikan pergantungan kepada Allah. InsyaAllah everything, kalau ada Allah dengan kita, everything akan jadi mudah. Everything. Okay, alright. Untuk akhirnya, terima kasih kepada tetamu kita ni kan. Tenang tak datang percuma. Ia datang bila kita belajar melepaskannya, dan bila kita sanggup memberi, dan bila kita mula melihat hidup ini dengan rasa cukup walaupun belum sempurna. Tenang yang sebenar bukan bila semua masalah selesai, tapi bila hati kita tetap yakin walau dunia bergoncang. Terima kasih sekali lagi pada Profesor Madya, Dr. Yasmin Hanani. Sama-sama. Dan di sebelah kiri saya, terima kasih juga Ustazah Nurani Amira dalam perkongsian yang menyentuh jiwa kita semua. Dan buat anda yang mendengar, mungkin inilah masanya untuk kita cari makna baru pada ketenangan. Sebab bila impak ni dirasai, barulah tenang itu terasa. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.